Hello semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So, kita nak pergi mana? Kita nak pergi Sarawak, Kuching, for a short weekend trip untuk Mami punya conference. And then for today, hari Khamis, kita akan pergi ke Aerotel KLIA 2 dulu untuk stay, dan kita tinggal dalam airport, dan kita nak cari hantu malam-malam. Kalau ada. Tapi bukan dalam hotel lah, dekat airport lah. Kita nak tengok. Okay, alright. So let's begin our journey. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat kita explore, penuh tawa kasih bertahu dapat. She's Studio, buka pintu cerita, jalan bersama dunia penuh warna. Kita explore, jalan bersama dunia penuh warna. Sampai ni, parking kereta dekat B CP4. So, and now we are going to the apa nama tu, temporary close. Okay, kita akan pergi ke hotel untuk kita check in, kita stay di dalam ini. Let's go. Okay, so kita stay dekat situ, atas tu ada Aerotel. Kita stay kat sana for one night before kita pergi ke Kuching. So, mana budak-budak ni? Kat dalam. Mari kita cari. This new? I don't know. Apa tu? Yes. That's Prime and Speed. And I show Speed. Yeah, I show speed. What do you call it? Dragon fruit. And it says Sui is cause I show speed like. Ya lah tu. Meh, ikut. Kita pergi cari tu, awak nampak tu, KLIA Express level 2. So kena pergi sana. Ni sini je, the same, belah tepi situ je. Okay, ni hotel kita akan stay lah, Aerotel Airport Hotel. This is where we gonna stay. Dan there, sana jalan straight tu KLIA Express. Nampak sini, kami nampak tu, ni Mami, lecturer. Okay, let's go. Dad, they're called Warhead Sour Jelly Beans. Abang. Hey, back tu angkat. Come, let's go. All of that. Line begins here. Okay, kita dah check in. So bilik kita 230. Come, let's go. Let's see. Go, go, go. Thank you, thank you. Thank you. 230. 230. Cari. 230, Mami. Sana. Mana? Sini lah. Kanan dia tulis. Kanan. Ha. Dia kata kanan. This is. Abang adik, come here. This is the room area 230. Not bad juga actually. 220. 221. Very what? No lah, just here. 230. This is our room. And let's. Wait, we don't need a shower, right? Shower lah sikit. Huh? Tepi bang. Tepi. Bismillah. Assalamualaikum. It's very small.
Order please. There's this. Hold the door bang. Hold the door. Hold the door. Hold the door. So ni toilet. So this is the room. Ada 2 katil. Ada sofa. Ada TV. Ada budak-budak. The room comes with the kids. Okay. So kita dah sampai hotel. Kita dah check in. This is the room. The room is 2 single bed. Harga 370. Kita dapat diskaun dalam RM60 macam tu daripada Trip.com. So kita dapat 310. Bilik bersih. Tapi tak ada tingkap lah. Okay, toilet dia ada bidet. Alright. Ada apa? Shower kat situ. Alright, okay. Flavor. It's actual sweet. I like it. Tu je review. No, it tastes like what does it? What tastes like ice? What it tastes like? It tastes like No, I show sweet. Hot lagi. Okay. So we are going to head out untuk pergi cari some food. Budak-budak dah lapar. So from here kita boleh tengok kita punya flight lah. Okay. So let's go. Come. Here, come here. Trolleys. Burger King. Burger King. You want Burger King? Adik want Burger King also? Yes. Burger King. Come, let's go. Go to Burger King. Dia cari Burger King juga yang dia cari. Come here, bang. Donations for the Mentalite Foundation, which supports humanitarian projects around the world. Hello, Assalamualaikum, good morning. So, kanan. Sana. So, kita pergi breakfast dulu before kita check out and flight kita pukul 10.50. So, kita duduk kat sini. Dan tempat makan, kita nak pergi makan dekat Flight Club. I was asleep yesterday. Is there any ghost? Adik? Any ghost? No. Okay. Abang adik? Makan apa? Entah. So kita makan ciabatta, turkey ham. Adik, itu abang punya, dik. Orang putih, makan. Abang, it's just eggs. Makanlah. Lauk dengan telur tu dia. Adik, makan apa? Nasi ayam. Adik, makan apa? Here comes. Wait, what egg? This one, this is it. So, semua tengah makan. They're putting plastic on it. Plastic on where? It's not plastic, adik. It's egg. Itu telur lah, adik. That's not. Tengok, dia cakap apa? Plastik, telur plastik. Telur plastik dia cakap. Aduh. Abang makan apa, bang? Abang makan apa? Abang pernah makan egg ke bang sebelum ni? Ha? Bang, makan makan egg. Look who's talking. Orang yang tak makan macam-macam. No, mommy. Like saying. Abang makan apa? Tengok abang makan apa? Oh, abang makan mi kari macam atuk abang. Ha? Tengok ni. Makan mi kari macam atuk ah. Adik makan apa? Oh, adik makan nasi lemak. Macam atuk juga sebenarnya nasi lemak. Alright, so we just finished eating, and now we are going to check out from the Air Hotel. By the way, it was so good. You should definitely go there if, like, when you reach KO at night. And after we check out, we are gonna check into the airplane. Where are you going? And How long is the flight? 1 hour and 50. Minutes. Minutes. Okay. So what did you eat just now? I ate nasi lemak. Is it nice? Yes. Where did you eat? The sambal is actually not that spicy. So where did you eat? What is the name of the shop that you eat? Flight Club. Yeah, Flight Club, is it? Okay. Right. So that's all. Yeah. See you at the In the aeroplane. Alright, cool. Okay. So kita dah
check in. So kita tengah tunggu boarding lah. Ni budak-budak biasalah dengan mak dia nak beli gula-gula. Okay, so flight pukul 10.50 to Kuching. So far kalau kata review hotel Aerotel tu very good, clean, bersih, air kuat, ada bidet, makan senang cari, selesa, sejuk dan katil pun comfortable. Cuma kalau kau nak murah tadi, so far kita compare booking dengan direct ataupun trip.com lebih murah lah. So recommended stay. Ni kalau jalan dengan dia, kalau tak makan beratus-ratus kali tak sah. Beli apa lagi tu? Ha? Bread and butter toast. Tu dia. Makan je. Daniel, where's your passport? Give mommy. Bagi mommy. Abang, we are going to Sabah, Sarawak, right? Why do you need passport? I don't know. Abang, go. Tempat duduk di hadapan anda. Terima kasih. Dear guests, kindly be seated according to the seat numbers shown. Okay boys, are you ready to go to where? Kuching. Adik? Kita duduk mengikut nombor Adik? yang tertera pada pas masuk anda. Kedudukan tempat duduk Catland. tanpa kebenaran tidak dibenarkan sama sekali bagi menjaga. Apa Daniel? Peminat nasi lemak sejati. Apa? Dah ramai? Right now we are in Catland. Catland. How the Catland sound? Meow meow. Kuching, I mean. Catland. Oi. Hello. So kita dah sampai mana? Kuching. So nak pergi ambil bag and then kita head straight to Sheraton Kuching before apa plan petang ni? Plan petang ni apa? Cruise. Cruise apa? Dinner. Okay, let's go. Ice cream. Taste of Sarawak. Taste of Sarawak. Kita kena cari 336 P Beza. Adik wait, adik wait. Wait. It's up cloud. Nanti orang nak lalu sendiri ambulance. Dia somewhere here. Yep, I'll check. Okay, set kah? So let's go check in Sheraton Kuching. Boleh? Tak apa, boleh tak apa. Okey je. Boleh. Okay, seperti biasa kita sampai a bit awal. So check in akan pukul 3. Dia bagi kita lambat sikit sebab banyak orang check out, late check out. So our room been upgraded juga. So kita pergi makan apa yang ada patutlah. Makan lagi Makan lagi. Makan. So kalau nak stay best dekat Kuching ni, for a few times kita dah stay sini. Sheraton, the best hotel. Kita dekat dalam Tun juga mall. Dekat area sini mall dia tak banyak barang sangat kat dalam lah. Kalau nak pergi yang dekat waterfront belah sana nanti. So just like ada kedai cermata, ada kedai batik, salon. Tak banyak lah, di sini tak banyak. Tapi kita ambil sejuk dia. Daripada entrance, naik adalah few tailor, batik,
kedai jam, kedai cermin mata. Itu sahaja. Tourist guide. What are you looking at the map? So, any interesting place you found? Sheraton. I found Sheraton. Where's Sheraton? There. Okay, so guide us to the most interesting place ever. Here. Hmm? So at the Sheraton we might Go. Well, I already got. Ke jalan-jalan cari makan. Come on. Bajan cha. Bing cha, nai cha. Daripada? Sini ya? Okay, this is ABC. Where's This my is ice cream? special. Yeah, sayang. Where's This is this? special stuff. So they have cocktails, fruit cocktails. You can eat it. Oh, Mami makan apa? Shan O. Is that basically just ice cream? Come on, try, these are all jellies. Bismillah. You can try that one, nampak the... Bagi dia makan lah. What is it? The jelly, yeah. And the rest are all ice. Try dulu. Nah, ni lychee. That's lychee. Nah, lychee. Make. What? Take. One for you, one for Abang. One for the kid. The other kid. Na 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 na. Ni, nah, come on. I'll try. Hello. Ni makan apa tu? Ice cream. Sedap tak? Yeah. But the problem is like it. Yeah, the pro. It doesn't taste like the ice cream that I like, which is mixy. Abang? Anyways, I like Sedap. mixy so much. brain freeze. Itu Pertemuan. Yang mana ni? Yang kala-kala ni? Dia ada almond mixed fruit dan ice cream powder. Ya, apa pertemuan? For flavor. Ni rasa lah. Tak ingat abang itu sama. Okay. You boleh jumpa yang kecil-kecil. Okay, this is nice. Right. And then they sell So which one is the nice one? I like the mint. The mint one, this one. This one. I like the mint and the strawberry. And the strawberry ice cream. Okay. So, this one you like Strawberry also? looks like a cow. Halo, kita dah ready nak pergi ke cruise. Tengah tunggu Mami siap. Lepas tu kita akan jalan kaki pergi ke cruise. Tu jalan kat Kuching tu. Lepas tu pergi belakang hotel Imperial. Standard Chartered. To McDonald's. On your right. The famous Kuching in Kuching. Tu, tengok tu Kuching. Kuching di Kuching. Nampak? Si Kuching. The Kuching. The Kuching ke si Kuching? Si Kuching. Ah, tak dalam situ tak panas. Let's go. Tu, remember kita naik tu? Tu, kita naik apa?
jambatan gantung. James Brook Cafe. Kita nak pergi cruise kat situ. Dinner cruise. Adun, bangunan Adun. Dewan Undangan Negeri Sarawak. Itu. Bangunan Dewan Undangan Negeri. Cantik kat sini, waterfront sana sebenarnya. So ni tempat kita nak naik ferry dia. Cantik. Adik, cantik tak adik? 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 Daddy Daniel. Is it nice or not? Hey, nice or not? Daniel? High five. I don't know what that I just did in past tense. Mana ni? Macam nak tahu ni? Ni ke sana? Tanyalah. Mana kau awak? Take the sticker. 你自己找新加坡本地人，他成立公司，最后你成本比这还多。 So that you can go in. 他们好多人试了一下，最后你看吧，我现在我这儿挂的那些石头，Go. Adik, be careful adik, don't fall. Kita naik cruise ni. Cruise tu. Danish, come here. Danish, sini. Danish. Come here. Wait, what's that? Is it a... At your best behavior. Nah, it's just kain. Royal Kuching Cruise. Oh, hello, you're gonna Today eat. is the day. Today is the day, okay? I know you're gonna. I know you're gonna eat. The rest of the day you can. Okay, thank you. Yeah, you're gonna eat every single thing in here. Are you sure? Families and friends can be Excited for the cruise or excited for the food? male and female washrooms Huh? can be Abang? found at the back of the lower deck. We should go up, you know. To remind you, the smoking Ay, tak, ni is atas. all allowed at the back of the lower deck, near to the washrooms. Please do not smoke in the non-smoking areas. Nanti Please dia do not pusing tadi belah sana. hesitate to Belah sana nanti. approach our friendly crew members if you have any questions. Pergi ke depan. Lagi cantik. Come. You want to go out? This is upper deck. You may actually, yeah. Just one of you, right? Yeah. Okay, can I Okay, come. Let's go up. Nah, go up. Careful, ah. Break it out nice. Ah. Jangan terlalu banyak. Hey, quick! Oh, pergilah dengan diorang. So, di dekat upper deck. Mana Mami? What? They're gonna have food. Adik. So, bang, look. Nice. Dah? Cake? What? Oh.
Tambang, bot tambang. Tu dia. Careful Daniel. Bang. So belakang tadi kita start dari sana daripada waterfront. Dia akan pusing sampai ke tak tahulah sampai mana. I don't know whether they're gonna stop at the jambatan or they gonna go straight away. Because the cruise is up to 7 o'clock. So ada air. This is kentang, sayur, apa apa? Nasi tomato, Maggi, daging, ayam. Hey Daniel, go dance. Go dance. You go dance. Daniel. Daniel. We are caught! Yes. Yes. 我打电话给他喽，3个人量。我拉他出来哦。可以。对，我去打。Abang, adik. Bye-bye. Setiap hari dia tidak sama punya. Okay, alright. Okay. One more. Pause tangan. No. Selamat datang ke Endo Thoracic Symposium. Mana anak awak? Kat atas. Tak ada orang makan. Okay. Lomba. Siapa cepat? Itu dia. Ni.
It's good? Yeah? Amazing. Amazing. Abang. Look up. Look up. Okay, kita dah habis cruise ya. So tadi daripada pukul 5.30 sampai pukul 7. So kita naik dengan Royal Kuching Cruise. Dia akan pusing from here, from waterfront dia akan pergi sana and then patah balik ke belakang untuk tengok what do you call that? Sunset lah. Okay. So normally dia akan datang without food or you can request for food. Macam tadi ada food to be eaten inside. Bukan nak kantoi nampak kek. Hello semua. Baru keluar pagi ni. So sambungan daripada semalam. Pagi tadi tak ada buat apa-apa. So now kita nak pergi makan dekat top spot sebab ada rimau lapar as usual lah. Okay, so gonna go. Kena tengok apa yang ada kat sana. So daripada Sheraton kita akan pergi ke top spot. Dengan caranya adalah kena naik escalator. Naik atas, kita cross to the next side. Let's go. Go. Kat luar hujan. So untung kita duduk sini sebab kita boleh berjalan lintas flyover saja. Okay? Let's go. Jalan. So ni link bridge dia. Kita akan lintas daripada Sheraton. Dia jalan terus turun ke sana. Pegang. Okey, baik-baik, licin. Kan jatuh macam bola bowling kan. So then kita kena cari lift ke UTC kat sana rasanya. So kita kena cari lift ke UTC dekat sana kalau tak salah ataupun sana salah satu. Kena pergi kat mana? Buka, tak buka. Ni dia. Top support. Kita nak pergi top support. Naik jalan. Selamat datang. Hujan. So, how are we going to get through? Bawa sekejap, hujan. Daniel. Help me. Go, slow, jangan pijak air. Tengok budak ni main-main, nampak? Gerak sini. Sini, Daniel. Tu, naik atas tu. Naik atas sana. So, nama teman duduk dulu lah, cik tempat duduk. Abang adik member. Mana? Boleh? Boleh masak? Ada? 4 orang. Go. Mana? Sotong. So nak apa udang. Apa tadi telur first tadi tom yum kecil satu. Lepas tu sup. Dah tak nak kosong je. Dengan garam sahaja. Kosong lah. Kosong. Okey. Tapi garam ada kan? Ada. Okey. Lepas tu nak apa nak udang apa nak? Telur tu buat dia satu pinggan. Satu pinggan. Tu nak awak nak apa? Udang nanti kena pilih sana ke macam mana? Pilih sana boleh, pilih sini boleh. Awak nak udang apa? Udang butter lah macam itu. Udang butter.
Nanti saya pilih sana lah. Udang dengan ketam saya nak pilih sana. Ha. Nas. Green corn, Ha? green corn. Ha? Butter. Pilih udang. Saya satu orang je. Ha. Ketam, saya nak ketam yang sedang je lah. Kalau macam ni berapa? Pilih dulu nanti kami tinggal. Kalau ini isi dia okey. Seekor je, satu je. Untuk seorang je, dia semua tak makan sangat. Jadi okey. Ni isi okey. Kan belum tahu masak apa. Tu okey. Ha, cukup, satu cukup. Lepas Olahan masak apa cik? 40 boleh. 40 okey. Alright. Lepas tu nak ikan satu. Ikan. Ni kerapu ada yang kecil tak? Kerapu. Ini berapa sekilo? 80. 80. Kalau tu merah? Ikan merah 65. 65. Oh, try merah lah. Saya dah biasa saya kerapu je kan. Tapi yang ni ada ikan yang ni ke? Ini berapa yang ni? Ini 80. 80. Ni kerapu bara kan? Ni berapa? Kerapu bara 130. 30. Yang ni tak ada kecil masalah ni Ada. Yang mana yang ini? Ha. Tapi yang sedap mana? Kalau sedap dia nak buat ni, nak buat apa nama tu, bakar. Bakar. Bakar yang sedap mana? Bakar. Pari tak nak? Makan Pari tak nak, dah biasa. Pari semua Semenanjung dah biasa. ikan merah boleh, ikan ini boleh. Boleh. Tapi ni besar, tak ada kecil je. Ada kecil. Dia nak? Dah biasa. Biasa. Ni ikan apa? Kerapu merah. Ni sama lah. Sama lah. Sama eh? Tengok yang ada mana? Yang ni. Tu berapa kilo? 130. 160. Yang kecil sikit tak ada? Besar sangat. Yang ini. Cuba tengok berapa. Oh, Boleh lah. Bakar separuh boleh. Sambal separuh, dia bakar. Separuh. Boleh lah, bakar sambal lah. Bakar sambal. Lepas tu udang. Udang laut. Ni udang sama kan? Sama. Cukup kot? 4? Boleh? Satu lagi? Lagi kot. 300 gram. Okey, Okey, kita dah settle pilih. Tu tunggu dia masak. Kita balik ke ke meja lah. Okey. Sorry. Ini dia punya tom yum seafood. Okey. Tom yum dia. Sedap eh? Sedap tom yum dia? Ha? Sedap? Padu lah? Padu babe lah? Try eh? Benar. Pekat, sedap. Tengok, betul-betul besar telur abang. Telur. Banyak Mau ingat sikit je. Goreng. Goreng seafood. Bismillah. Udang goreng butter. Itu sampai apa? Ketam. Kasih tinggal ikan je belum sampai. Black pepper. Ketam. Udang. Ya, okey. Tom yum. Sedap bang? Nasi dengan telur.
Dah rasa ni? Come. Up. Semua orang-orang yang kata dah kenyang, tu makan apa lagi? Makan lagi. Kata dah kenyang tapi makan lagi. So dah selesai makan, still hujan, kita tak boleh nak keluar. Tak berhenti, nak jalan kaki. Jadi miss. So kita balik hotel lah. Let's go. Right, dah pukul 2 petang. So kita dah check out. Ni kita tengah tunggu Grab untuk pergi ke airport. And then balik lah ke Kuala Lumpur. Balik Melaka. So flight dalam pukul 5. So just tengah tunggu Grab lah. So what did you do in Sarawak? Nothing, just swimming pool. So kita dah kat airport and this is the end of the trip. So just a short trip, just untuk staycation saja because mami pergi conference. That's all for today. See you guys on the next episode. Bye bye.